sini kan? Okay, sekarang ni kita nak pergi cari bubuk leko rebus, sata goreng dengan sata Tiga segi. sata tiga segi. Tak tahu sata apa orang panggil. Sata apa? Jadi tetapi sedap. Kat sini je ada. Tempat lain kan? Rasa dia pun lain. Kalau tempat lain pun kan rasa lain kan? Orang lain buat lain lah rasa dia. Itu pun kita ada buat video kan. Hello, hai, assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam family vlog kami. Okay, hari ni kita nak pergi ke Kuala Terengganu, tapi balik kampung. Tapi sebelum tu kita nak singgah makan dulu. Malam tadi kita dah ada kat Ipoh. Kita check in dekat hotel Kinta Riverfront. So kita nak breakfast, lepas tu kita nak berjalan lah lepas ni. Okay, kita nak makan dekat Riverfront juga, tapi kedai nama Kosiswa. Okay, let's go. Kita makan mi kicap cara orang Ipoh. Mama scan. Mama dah scan lah. Nampak. Jangan mengkabut. Nak tolong. Sampai ayah makan mi, kari. Yalah makan. Bun, mama makan. Kalau orang Ipoh pagi-pagi breakfast ni ada makan. Okey, kita dah ambil makan. So, kita nak pergi ke Kuala Kansa. Kita meneruskan perjalanan kita. Dan kita baru suku, anak ni baru jemput ya. Kita akan lunch mungkin dekat Banjaran Titi Wangsa lah. Sekarang ni kita tunggu kawan mama, kawan college mama, Habibah. Nanti kita akan teruskan perjalanan kita. Kita berjumpa lagi dekat Banjaran Titi Wangsa. Okay, kita dah sampai dekat R&R Banjaran Titi Wangsa kan. Nak pergi makan dulu. Okay. Kita dah sampai dekat Kuala Besut. This is my hometown actually. I'm living here around 2 years old here. So that is so amazing. I'm arrived after 3 years. Hari ni boleh pergi. Boleh dekat jeti Kuntian tu. Hari tu yang abang tu. Abang tahu mama nak beli apa? Mama nak beli soya caramel tu. Soya ke? Bukan dia macam lengkong ke? Soya caramel. Yo, yang bunyi sedap tu. Kena carilah dengan ni sata. Bukan sata. Awak lihat tu sata tu kat mana? Sedap tu yang segitiga. Sata dekat ni. Situ dia ada situ juga kan. Kau nak beli keropok leko ke tak ah? Nak lah, yang tempat best kita beli tu. Keropok leko wajib lah. Dah berasa-rasa dekat Ayu tadi. Okay, kita pergi cek keropok leko dulu lah. Ada sini kan? Okay, sekarang ni kita nak pergi cari bubuk leko rebus, sata goreng dengan sata tiga segi. Tak tahu sata apa orang panggil. Sata apa? Jadi tetapi sedap. Kat sini je ada. Tempat lain kan? Rasa dia pun lain. Kalau tempat lain pun kan rasa lain kan? Orang
kita ada buat video ke dulu yang kita pergi Pulau Perhentian tu. Kita repeat lagi sekali ke kedai tu lah. Kedai yang sama 3 kali datang, 3 kali lah beli di situ je. Tak ada ubah kedai lain lah. Sebab ada dah pernah beli kat tempat lain tak sama Tapi rasa tak dia. sama rasa macam kat abang ni. Memang abang ni punya Keropok Leko memang terbaik. Dia tempat kalau sepadan Kelantan Terengganu ni, perusahaan Keropok Leko ada satu jalan tu. Jalan nak pergi ke Semerak, nak pergi ke Tok Bali pun boleh lah. Sepanjang jalan tu memang banyak perusahaan Keropok Leko yang ada dekat area sini. So kita boleh pilih lah rasa mana yang kita nak. Dia macam-macam jenis. Nanti kita tunjuk. Dia dah masuk sepadan Kelantan dah sebenarnya ni. Dah sampai dah. Dia dah start dah. Kat sini banyak perusahaan Keropok Leko. Pintu gerbang ni sepadan lah. Sepadan Kelantan dan Terengganu. Sekarang ni kita ada ke Terengganu. Masuk lepas je ni kita ada dekat Kelantan. Okey kat sini. Sini banyak yang Keropok Leko. Ni cari ya. Mana? Mana? Kan. Rasa dah ujung-ujung kan? Ni. Bukan. Ni. Itu. Okey, kita patah balik. Mesti mencari Keropok Leko. Gagal. Kedai tu tutup. Okey, sebelum balik ke homestay, kita beli air soya caramel. Memang padu babe. Memang padu babe air soya caramel ni. Kami ada kat Jati Kuala Besut ni. Sebab hari tu time kita pergi masuk ke Pulau Perhentian, kita singgah beli kat makcik ni lah. By the way memang padu lah. Dia betul-betul dekat tempat nak masuk JT Kuala Besut. Kedai kakak tu kat sini ada soya caramel. Memang padu lah, caramel dia sedap. Sebab sebelum ni kami dah rasa, yang ni kami repeat balik. Sampai dah. Kucing dia kot. Okey, kita dah sampai. Tak dalam kan? Nampak macam dalam dia curang ke bawah sini. Sini dalam kan? Sana tak dalam. Okey. Kita ada ni. Ada pelampung. Ada kucing. Hai. Okey, sekarang kita nak ambil kunci. Jom nak masuk rumah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik rumah dia. Tengok tu. Cantiknya. Okey, buka kasut. Oh. Cantik rumah dia. Okay. Kunci tak ambil. Ada duit. Cantik. Tapi sebab ini memang menarik. Ada 2 bilik. Ada 2 bilik. Ada 3 bilik. Mana boleh duduk 6 orang lah. 6 orang boleh masuk bilik rumah ni. Best kan? Pagi tu Keropok Losong. Okey, akhirnya kita sampai juga Maggie Ketam. Okey. Sekarang kita nak cari Maggie Ketam, tapi di Maggie kita Alimi Semerak. Tadi kita pergi dekat dia punya kedai, dia pergi kedai yang lama dia tu tutup. Lepas tu mama pun hampir kecewa lah, nak menangis tadi buat aku. Selamat aku pergi masuk CBE tepi kedai Alimi tu, tanya. Oh, abang tanya ke? Abang tanya. Sini mana lagi ada kedai Maggie Ketam. Maggie Ketam ni dia buat rumah dua kan dia kata. Lepas tu mana rumah dia abang tanya. Payung nak cerita tapi jauh sikit. Bukan jauh sikit dah dalam Tapi ni. memang jauh lah, betul-betul juga rumah. Dia buat kat rumah betul-betul kat tepi sungai.
Kalau kau nak cari Maggi Alimi Ketam Semerak tu, kena tulis Maggi Alimi Ketam lokasi baru jumpa. So, let's go. Kita pergi makan Maggi Ketam. Yeah. Lari, saya lebih sih. Lebih sih. Tengok tu. Oh.